Satu lagi benda yang tak perasan, membaca Al-Quran untuk tundukkan orang. Pernah dengar satu ayat kalau baca ni, orang ni akan tunduk oleh kita. Tundukkan orang. Sihir menggunakan Quran. Cerita sikit. Okey, contoh dia kata saya kerap gaduh dengan suami Ustaz. Ada tak ayat-ayat yang boleh saya tunduk dengan suami saya? Ini perempuan banyak. So amallah Al-Quran ayat ni, contoh surah Yusuf semua. Dengan niat menggunakan Al-Quran untuk kesenangan nafsu ataupun nafsu dia, memaksa orang tu supaya tunduk. Oh, itu pun dari kategori Dipanggil sebagai sihir putih. Sihir Ustaz putih. bisa dengar Kita sihir dengar putih. sihir hitam kan? Ha. Sihir hitam dipakai macam mana pula? Sihir hitam ni yang paling rare saya jumpa, dia gunakan darah haid dan dia tulis Quran menggunakan darah haid. Pertama sekali, sahabat-sahabat semua, sihir hitam, sihir putih, tak ada. Semua sihir kotor, jijik, celaka, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan mereka yang membaca ayat Quran, lalu menggunakan ayat Quran itu untuk menyihir, untuk menundukkan orang? Pertama sekali, bomoh-bomoh yang menggunakan ayat Quran, mereka sedang menghina ayat Quran. Lalu jin itu gembira dengan penghinaan pada ayat Quran. Lalu akhirnya jin itu membantu dia kerana kau menghina kalam Allah. Ayat Quran adalah syifa. Nabi menggunakan Al-Quran untuk sebagai perlindungan. Nabi gunakan Al-Quran sebagai pelindung daripada sihir. Ketika disihir, Al-Quran menjadi syifa. Bagaimana kita boleh kata Al-Quran boleh menjadi sihir? Ini bodoh dan penghinaan kepada Allah. Kalau bohong-bohong menggunakan Al-Quran dengan membaca Al-Quran, itu adalah penghinaan. Jin suka, jin bantu. Tuan dan puan, Al-Quran kalam Allah yang mulia, tuan dan puan. Al-Quran akan jadi penjaga kita. Lagi-lagi ayat Quran yang kita amalkan dan kita tadabbur, itu akan menjadi syafaat dan pelindung kepada diri kita. Dan kalau tuan puan nak belajar tadabbur 30 jawapan dia. Sebab ramai kata baca tadabbur 30 ni menangis, baca tadabbur 30 ni mudah faham. Bahkan Dr. Zulkifli Al-Bakri kata kalau nak tadabbur Quran, tadabbur dengan tadabbur 30 sebab bahasa dia mudah untuk orang awam. So tuan dan puan, jangan baca Al-Quran untuk sihir orang. Itu jahat dan zalim kepada Allah. Baca Quran untuk tadabbur, dapat pahala, moga Allah kurniakan syurga. Barakallahu fiik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, buku Tadabbur 30 adalah buku yang cukup sesuai pendamping dalam hidup kita. Jom kita miliki buku ini kerana dia merawat rasa duka kita, rasa sedih kita, rasa sempit hidup kita. InsyaAllah Tadabbur Al-Quran satu tingkatan yang baik dalam kehidupan kita. Marilah sama-sama kita tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran.